Challenge pergi Ramadan Bazar Ramadan. Apa challenge? Huruf T. Huruf T cari makanan daripada tepung pelita T Oh, tepung pelita T. Apa lagi? Takoyaki. Takoyaki makanan Jepun dia sendiri. The busiest food market that I've ever seen. Busy betul, penuh. Tak boleh nak berjalan lah. Kau baru tahu ke? Ya. Ada you want this one? Kau baru tahu ke ada bumbung Bazar Ramadan Malaysia ni? Bazar Ramadan Malaysia memang pelik sikit, ada bumbung. Sekarang ni Bazar Ramadan kita ni bukan saja untuk tumpuan rakyat tempatan untuk membeli juadah puasa, tetapi menjadi tumpuan pelancong. Menjadi tumpuan pelancong. Mak Saleh ada, Korea ada, Jepun ada, macam-macam, China ada. Oh, sungguh berbangga guys saya menjadi rakyat Malaysia apabila kita rasa Bazar Ramadan kita ini menjadi satu tempat tumpuan pelancong. Dunia datang ke Bazar Ramadan kita ni. Dulu kita anggap pergi Bazar Ramadan beli lauk, beli ikan bakar, beli sayur, beli nasi, beli kuih je. Tapi sekarang bukan guys. Bazar Ramadan bagi pelancong adalah salah satu tempat yang unik bagi mereka sebab negara mereka tak ada. Ramadan Bazaar Stadium Merdeka. Stadium Merdeka ada bazar Dan ini pesto. Kita buat seni blend. saya kenal chef ni. I am boring. The queue's too big. I haven't got an umbrella. It's gonna have to be another day. Roti John, I am RM9. We have a bestseller, it's a beef and chicken crispy. That's what we got. Oh, the floodlights are on. Burger Black, best, 13 ringgit. Fried chicken burger. Nice soft bun. Lots of cheese on there. Nice and weighty. It's dripping everywhere, look. That's from the Area 51 stand. Lots of flavour, juicy. Got a hint of spices on that. Crunchy. Very, very impressed with that burger. Good stuff. Chicken satay. 5 pieces for $8.50, I think, if I remember rightly. Peanut sauce. It's meaty. It's not just all fat. It's got a nice balance there on the sweetness. So it comes with these fried onions. Oh, that's different, but in a really nice way. That satay, love it. Mixed beef and chicken carbonara. Spicy level 3. 13 ringgit. Nice thick spaghetti. That is definitely spicy level 3. Ini sedap ni. It's got tenderloin beef in it. Very saucy, it's nice and creamy. Lots of flavour in there. That's actually really good. Guys, telan Elio guys saya lihat apabila dia mencuba makanan-makanan yang ada di Bazar Ramadan Stadium Merdeka katanya. Saya baru tahu di Stadium Merdeka ada Bazar Ramadan kalau saya tak lihat video Mak Saleh ni, saya pun tak tahu ada bazar di Stadium Merdeka tu. Itu yang kita lihat guys apabila pelancong datang ke Malaysia ni, mereka datang pada bulan Ramadan dan mereka secara tak langsung mereka sebenarnya mempromosikan Malaysia ini juga. Jadi dulu kalau kita lihat Bazar Ramadan ni adalah macam biasa je untuk kita. Kita pergi beli juadah berbuka puasa, lepas tu kita balik beli kuih, beli apa-apa sajalah. Tapi sekarang sudah berbeza. Semenjak ada media sosial ni, kita lihat Bazar Ramadan ni seperti sudah tempat satu tumpuan untuk pelancong yang datang ke Malaysia. Jadi secara tak langsung apabila mereka datang ke Bazar Ramadan itu, mereka merakam video di situ dan mereka mempromosi Malaysia. Jadi apabila mereka mempromosi Malaysia di media sosial mereka, kawan-kawan mereka, subscriber mereka akan menonton dan mereka akan tertarik untuk datang ke Malaysia juga untuk membuat video-video yang sama apabila bulan Ramadan. Bazar Ramadan di Malaysia ini menjadi terkenal dan menjadi sangat famous di serata dunia. Ini yang membuatkan kita rasa, dulu Bazar Ramadan bagi kita biasa, tetapi sekarang ini Bazar Ramadan bukan biasa lagi. Bazar Ramadan sekarang sudah menjadi untuk tumpuan pelancong. Dan kerana itu kita lihat sekarang di KL ataupun di kota-kota yang besar di Malaysia ni lah, kita lihat di bandar-bandar besar, Bazar Ramadan ni mereka buat sangat-sangat cantik. Mereka buat cantik-cantik untuk tumpuan pelancong yang mahu datang ke Malaysia. Wow. Ini adalah salah satu strategi juga untuk kita menarik pelancong yang datang ke Malaysia apabila bulan Ramadan. Memang terbaik sebenarnya guys Ramadan Bazaar Alphabet Challenge. Challenge pergi Ramadan Bazar Ramadan. Apa challenge? Huruf T. Huruf T cari makanan daripada tepung pelita T Oh, tepung pelita T. Apa lagi? Takoyaki. Takoyaki makanan Jepun dia sendiri. Apa lagi? Strawberry. Ya, strawberry. Betul juga. kan? Sate. Sukiyaki. Sukiyaki makanan Jepun juga. Stis. Betul. Apa? Kacang hijau. Onde. Ya, betul juga. Onde. Otak. D. Apa D? Apa D? Doraemon. Doraemon last ni. Tak ada makanan D Guys, dia cari makanan daripada huruf-huruf yang dia bawa tu, challenge lah. Yang lain semua huruf dia boleh jumpa. T, takoyaki, makanan Jepun dia sendiri juga takoyaki Yang best sekali yang last tu D. Apa D guys? D, kalau makanan di Malaysia apa yang D?
Kalau korang tahu makanan yang bermula daripada huruf D di Bazar Ramadan tu, korang boleh komen di bawah ni guys. Dia tak jumpa makanan yang hurufnya D tu. Saya pun sebenarnya fikir apa dia? Dadu. Tak akan makan dadu pula korang komen. Found some ayam goreng and I think we're going to see if we can try some. They've got a RM2.50. huge bucket full of it over here. RM2.50 In the corner, it's $2. all $2. bubbly. We got some cucumber, we got some sauces, peanuts. I've forgotten the word for peanut though. I feel like it's Kacang. Can we get one? Satu. Satu. Yes, please. That looks nice. That will do. Happy with that bit? Yeah, I'm going to look for some more as well. Oh my gosh, it comes with some rice as well, some nasi putih. Fried onion? With onion, some Nasi sauce, lemak, some cucumber. This one's Nasi lemak. Yeah, exactly. Let's slowly. This is 10 Oh, nasi ringgit. kukus ni. Nasi This kukus is ayam by darah. far the busiest food market that I've ever seen. busy Like, betul, now we understand why penuh. everyone was hyping Tak boleh so nak berjalan much lah. about a Ramadan bazaar. This is incredible. Wow, Incredible. this is a busy turnout. Wow, this is Guys, busy. there's actually almost too much choice here. Oh wow, look at all of these. 3 for 10. Okay, thank you. 3 for 10. 3 for 10. Thank you. Makasih. Okay guys, I think I want to drink Oh, as well, Bazar so Ramadan I'm very, Kampung very Baru. thirsty. There's a lot of choice over there. But I don't want the ice to melt. I might have to wait a minute and come back. Okey, dia pergi Bazar Ramadan Kampung Baru. Sebenarnya time dia datang ni, sebenarnya untuk pengetahuan korang, saya ada buat video. Kalau korang nak tahu video yang saya buat ketika di Bazar Ramadan Kampung Baru ni, waktu yang sama, waktu dia yang datang ni, korang boleh lihat Bazar Ramadan Kampung Baru yang saya tulis di thumbnail saya. Saya ada pergi Bazar Ramadan time tu. Jadi di situ korang boleh lihat sendirilah. Jadi guys, apa yang kita lihat seperti yang saya katakan tadi pada mula awal video tadi, kita lihat Bazar Ramadan Malaysia sekarang ni sudah menjadi jadi bualan global. Kenapa saya kata begitu? Kerana kita lihat Mat Saleh ataupun pelancong-pelancong yang datang Jepun ke Korea ke Mat Saleh ke daripada mana-mana sekalipun, termasuklah Indonesia sekalipun, apabila bulan Ramadan ni mereka datang ke Malaysia ni untuk membuat vlog dan secara tak langsung vlog mereka itu akan ditonton oleh beribu-ribu orang. Secara tak langsung Bazar Ramadan kita menjadi terkenal dan sudah seperti menjadi tumpuan pelancong untuk wajib datang ke Bazar Ramadan pada bulan puasa ini ataupun bulan Ramadan ini. Tidak mustahil lah kita lihat di Bazar Ramadan tu nanti akan ramai Mak Saleh yang ada di bazar tu. The food market you must visit in a lifetime. Oh, ini pelancong China. 今天我们来到了马来西亚著名的斋月集市，每年只有这个月有。我们去找找看有什么好吃的。走。 Okey. Macam-macam ada. Air balang ni memang paling best lah, paling famous lah air balang. 我看一下这个人流，太多好吃的了，我都不知道从哪里开始了。阿帕 Spring Roll，OK， 春饼好像是炸的，里面是蔬菜。我看马来语叫什么来？叫 Pakya Popai Power。 Popia goreng, popia basah。 豆腐，我们来一个试试看。 Tofu。 Can we get one？ 这个一个。 这个 Chinese。 好的，谢谢你。好。哦，烤鸡翅。 Bazar Ramadan ni ada Chinese juga ya berniaga tofu. Can we get one of this? One of this. One. Yeah, one. Okay. 这个 Ni Bazar Ramadan di mana ni? 马来西亚这种饮品都是五颜六色的，朋友们看见吗？ Di Malaysia ada minum warna-warni begini ya. 就水叫 AIR 和 Air balang 是一样的，但发音是 I。大家猜一猜这炸的是什么东西？给大家看一下。 Apa tu? 我以为是炸 Apa tu? 鸡，其实是这个菠萝蜜。 Oh, cepedak goreng ke? 炸 mahal ya 菠萝蜜 cepedak goreng ya. 马来 Guys, mahal cepedak goreng guys. Baru-baru ni saya pergi ke Kampung Baru Bazar Ramadan juga, saya tanya. 7 biji RM10. Bagi korang macam mana 7 biji RM10 cepedak goreng? Mahal ke murah guys? Korang boleh komen juga di bawah ni ya. 本地的经济饭，各种各样的菜，看着很诱人。 Oh, ni makanan lauk campur eh. 哦，你看， Saya suka macam ni 做蛋糕 sebenarnya. 来一个吧，没吃过。 Oh, kuih bakar. Can I have one of this? One of this. Yes, two. Oh, dia 东 suka 南亚 kuih 风格 bakar 的 eh. 港式点心，哇塞，各种烧麦。 Oh, ni apa orang panggil saya? Yeah, Guys, lupa pula saya nama dia. This one. This one? Yeah. 我发现斋月集市上好多吃的，平时都没见过哎。就平时你去逛马来西亚的夜市什么的看不到的。看一下这边的羊肉，这个会不会膻呢？感觉会有点膻的感觉。
apa ni? Lamb 闻着就有点膻，算了吧。 Lamb grill 这个鱼叫伊坎巴卡尔， sedap 就是翻译过来就是烤鱼的意思。看现做的新鲜的鱼，刚一路看的这是我最吸引我的一个吃 Oh 的。 sedap ikan bakar. Ikan bakar pun mahal tau dekat bazar 除 sekarang. 了熟食，这边还有卖水果的、卖鱼的、卖牛肉、羊肉的，还有卖菜的，就等于一个菜市场。阿pom巴利克，这是马来西亚 Apam 特别 balik 著名的一个甜点，有点类似于那种煎饼。 Apam balik 它是用 memang selalu ada 煎出 di 来的然后 bazar, 里面加的什么巧克力啊，什么这种潘达 Oh 呀， inti dia full. 非常有名。 Okey, Jackie Chan Oi udang sedapnya. Berapa harga seekor ni udang ni? Oh, ini ala. Udang galah Sepit biru. Oh. 买了一堆。 Oh sedap guys. Saya lihat tadi ikan bakar tu. Saya pernah beli ikan bakar di Sri Permaisuri Bazar Ramadan lah. Ikan siakap. RM28 seekor guys, ikan bakar. Tapi kalau yang ikan cencaru tu murah, RM16. Lepas tu saya pergi ke Bazar Ramadan Kampung Baru, murah sikit cencaru kat situ, RM12 pula. Tapi itulah kita lihat di Bazar Ramadan ni, berbagai-bagai menu yang ada ya. Boleh katakan beratus menu ada sebenarnya. Itu yang membuatkan kita bila sampai di Bazar Ramadan tu, kita harus tahan mata. Tahan mata. Kenapa tahan mata? Bila mata kita nak tengok tu, tengok ni, semua nak. Semua nak. Biasalah perut lapar, apa yang kita nampak tu semua nak. Jadi sebenarnya kita pergi bazar Ramadan tu tahan mata dan tahan nafsu lah. Dan tahan poket. Kalau tak tahan mata dan tahan nafsu guys, poket koyak. Bazar Ramadan juga. Panggil saya Zulcan. Zulcan, datang hai. lagi ke Macam patung muka dia. Ramadan. Sebab saya nak pergi ke Bazar Ramadan besar. Bazar Ramadan besar di mana? Cuma berpuasa. Saya boleh. Saya boleh. Macam Malaysia boleh lah dia. Oh, ni bazar Ramadan yang di mana dia pergi ni? Nah, makanan. Comel betul lah Saya dia ni. beli dan sikit hujan. Sikit hujan. Bottle milk. Vanilla blue Dia pun pelik tengok air biru. Saya balik dulu. Okay guys, saya balik dulu. Suaranya tu comel sangat guys. Dah lah muka comel, suara pun comel. Tapi dia fasih bahasa Melayu. Kita ni yang dah lama duduk dekat Malaysia ni tak pandai-pandai cakap Korea. Memanglah kan, sebab kita tak pergi Korea. Dia dah pergi Malaysia, kena pandailah cakap Malaysia, cakap Melayu. Jadi inilah yang saya katakan tadi. Sekarang ni bazar Ramadan kita ni bukan saja untuk tumpuan rakyat tempatan untuk membeli juadah puasa, tetapi menjadi tumpuan pelancong. Menjadi tumpuan pelancong. Mak Saleh ada, Korea ada, Jepun ada, macam-macam, China ada. Oh, sungguh berbangga guys saya menjadi rakyat Malaysia apabila kita rasa bazar Ramadan kita ini menjadi satu tempat tumpuan pelancong. Dunia datang ke bazar Ramadan kita ni. Dulu kita anggap pergi bazar Ramadan beli lauk, beli ikan bakar, beli sayur, beli nasi, beli kuih je. Tapi sekarang bukan guys. Bazar Ramadan bagi pelancong adalah salah satu tempat yang unik bagi mereka sebab negara mereka tak ada. Tak ada tempat mereka. Memang kalau pergilah korang kat mana-mana negara yang di tempat-tempat mereka macam Korea ke, di Jepun ke, di Amerika ke, di mana, tak ada bazar Ramadan. Di tempat kita je ada. Exploring Ramadan Bazaar, Japanese girls' Tengok. first impression. Oh, ni Chinese girl. Japanese girl. Japanese girl. Pakai baju Melayu lagi tu. Saya pergi bazar Ramadan pun tak pergi pakai baju Melayu tau. Orang Jepun pergi bazar Ramadan pakai baju Melayu. Oh, cakap Melayu dia. Murtabak. Orang Jepun pun pandai makan murtabak apa tu? Onde-onde ke bukan? Apa kuih hijau tu guys? Saya lupa lah nama kuih hijau tu. Kuih jala ke tu? Macam kuih jala tapi dia warnakan hijau Oh, sedapnya. Dia makan kat mana ni? Oh, yo. Sedap lah. Guys, dia pakai baju Melayu pergi bazar Ramadan. Saya pun tak pernah tahu pergi bazar Ramadan pakai baju Melayu. Bermakna dia lebih Melayu lagi daripada saya. Macam tu lah lebih kurang dia. Ni kita lihat Jepun datang ke bazar Ramadan.
Chinese pergi bazar Ramadan. Lepas tu orang putih, orang Korea semua pergi bazar Ramadan kita guys. Korang yang tonton video ni dah pergi ke bazar Ramadan petang ni beli kuih. Kuih apa korang beli? Terkenal lah bazar Ramadan sekarang ni. No, take the change and pay it forward. Please take. I will pay. Oh, Mak Saleh ni, dia memang suka belanja orang di bazar Ramadan. Yeah. What kind? Chicken and sardine egg. Chicken and salted egg. Yeah. I've had a lot of samosas. Dia ni memang suka belanja orang. How much for one? 2 ringgit only. 2 ringgit only. Okay, so that's about 40 cents. Assalamu alaikum, brother. What's your name? Afif, nice to meet you. In the spirit of Ramadan, I'd like to buy you and your family anything you would dia like nak here. beli, dia nak belanja. Anything. Anything. Salted egg? Anything else? That's all? Okay, all yours. Please take. I will pay. Dah nak dibelanja pun malu-malu lagi orang Malaysia ni. Thank you. Allah Hafiz, so nice meeting you. Enjoy Ramadan. No, I will pay. Ni? Yes. Oh, In the Chinese spirit of Malay. Ramadan, I will pay. Chinese It's on me. Malaysia. What's your name? Esther. Esther, where are you from? Malaysia. Malaysia. I Yeah. love Malaysia. So 3 I love only. Malaysia. Are you sure you don't want more? Okay. Dia nak belanja juga. Those smiles are just beyond Tapi precious. Chinese tu tak nak Thank you so Oh, much. India pun ada. Yeah, you're so welcome. And that was 10? 7 ringgit. Okay. There we go. No, take the change and pay it forward. Oh, ambil je belaki dia. Thank you. Untuk belanja orang lain. Guys, ini yang kita lihat ya. Bazar Ramadan kita ni, kita tahu ya. Kebiasaannya kita dulu-dululah. Kalau zaman-zaman dulu kita lihat orang Muslim saja yang datang ke bazar Ramadan kita ni untuk beli kuih-kuih, beli juadah buka puasa. Tapi sekarang tidak ya. Chinese pun pergi bazar Ramadan, orang India pun pergi bazar Ramadan ya. Kerana mereka boleh pilih makanan-makanan yang mereka susah nak jumpa. Contohnya mereka suka makan onde-onde. Mungkin pada bulan-bulan biasa susah nak jumpa onde-onde tu. Mungkin pada bulan Ramadan je boleh jumpa. Jadi di situlah kelebihan Ramadan kita ni ya, menjual makanan-makanan yang rare ya, yang tidak ada pada bulan lain tapi ada pada bulan Ramadan. Macam tepung pelita, kalau bulan Ramadan paling banyak jual di bazar Ramadan. Dan sekarang ini juga bazar Ramadan kita menjadi tumpuan pelancong dunia. Inilah hebatnya Malaysia ni. Kini bazar Ramadan sudah menjadi salah satu destinasi yang wajib untuk pelancong datang lah pada bulan Ramadan. Going to this Atas Ramadan Bazaar in TDDI, so you don't have to go. Guys, I was bold enough to try oyster at a Ramadan Bazaar, but it's imported from Japan. I was Ada surprised oyster of how juga. fresh and smooth for a 10 ringgit oyster. And fancy dia tak pomegranate Islam, juice, tak apa whole lah, roasted makan lamb, waktu salmon time Vietnamese roll, bazar. and barbecue ribs that cost 51 ringgit. It's normal and overpriced because they count based on the weight, which is ridiculous because the bone is heavier than the meat. Yeah, it's normal. With this price, I can dine in a fancy restaurant for a pork ribs. Sedapnya. Dia makan apa? Lem eh? Of course, they also have cheaper range of typical Malaysian local snacks, but I was Langan there at Leo, saya 3:30 and reaction. the queue was so long for the famous stall. And this famous popiah stall and this murtabak that cost popiah. 17 ringgit. Murtabak. And I got this sugarcane drink because my friend has never tried it before. Air tebu. For 1 liter of diabetes, bro. Ha, And I bought this 10 because it ringgit. looks cute. 1 liter. The apam beras. We call it fat kueh. We put it on the bread here. And this fried roti popiah that I've never seen before. So it's like roti john Roti fried popiah, with popiah skin. You see like Banyak juga dia beli. Malaysian food is oily. The oilier the better. Yeah. Memang macam-macam juga makanan dia beli ya. Biasa bukan perempuan tak suka makan sangat ke? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Oh, apa ni? Kambing. Ni apa, orang Jepun ke? First time bazar Ramadan Stadium Shah Alam dia tu. Sedapnya. Roti ni yang roti daging tu. Banyak yang isi murtabak dia ni. Full lah isi dia. Ini apa ni? Oh, aku. Okay, thank you. Sedapnya aku dia. Satu telur mata, satu. Thank you. Oh, telur mata Tak tahu dia orang Korea atau orang Jepun ni. Pandai makan nasi lemak juga kan. Wah, oh dia bawa ni bekas ni mangkuk tingkat. Pisang. Lemak pisang. Pisang. Discount. Okay, thank you. Oh, ada diskaun. Saya pergi tak pernah dapat diskaun dekat bazar. Dia dapat diskaun tau. Vanilla Vanilla shake. Coconut vanilla shake. Wow. Nasi kerabu. Pandai makan nasi kerabu juga ya.
Nampak makanan kita kat Malaysia ni. Terkenal sampai orang-orang luar pun boleh pandai makan nasi kerabu. Thank you. Bazar Ramadan kita ni guys memang dah terkenal. Terkenal, ya Allah. Menjadi terkenal sangat. Saya pun jadi banggalah bila melihat menjadi terkenal Bazar Ramadan kita ni menjadi tumpuan global. Dahsyat Malaysia ni. Bazar Ramadan pun boleh menjadi tumpuan pelancong. Ni orang Korea jalan-jalan ke Ramadan. Hello. Can you tell me which drink you got? Watermelon. So you like watermelon? Yes. Okay, okay. Alright, Jadi thank dia nak you. beli watermelon. Bagi lebih sikit, boleh? Okay, thank you. Mantap. Mantap. Terima kasih. Watermelon. Dia tanya budak tu dia minum air apa suka. Ingat kan dia nak beli. Rupanya untuk dia. Is it sedap? Yeah, nice. Okay, okay. Yeah, boleh satu? Oh, dia tanya semua orang dulu. Dia tanya orang dulu. Mango. Baru dia beli. Mango with the Ini ice cream. berapa ringgit? RM6 ya? Oh, sedap. RM6 tu murah tau. RM6 besar macam ni. Ui, tak puasa lah dia. Siang-siang minum. 생각보다 강하고 맛있어. Watermelon juice recommended by my little friend. Little fan. 와, 맛있어. 나 refreshing하다. 하나도 안 달아요. Terima kasih to the addict who recommended this. Terima kasih adik. sedap. Adik tu yang dia terima kasih sebab dia bila nak beli tu dia tanya orang lokal dulu macam budak tadi, macam perempuan tadi dia tanya orang-orang lokal dulu. Jadi sebenarnya tu satu tip juga sebenarnya bagi kita kalau melancong keluar negara lah. Tapi kalau negara-negara Muslim bolehlah kita tanya macam Turki ke Arab ke apa yang makanan yang sedap kan. Tapi kalau pergi dekat negara yang bukan Islam macam China ke macam Taiwan ke takkan kita nak tanya orang lokal kan dia tunjuk yang bab satu tu yang sedap dia kata takkan kita nak beli kan. It's my first time at Ramadan Bazaar at Malaysia, but we're a little bit late. Cepat. Last time we drink only tempikai. Hari ni tak ada orang sebab iftar sampai. Tak ada orang sebab hujan. Or maybe noodles. Let's try to find it. Kan betul sebab hujan saya nampak tadi jalan basah. On the top. Kau baru tahu ke? Ya. Dad, you want this one? Kau baru tahu ke ada bumbung Bazar Ramadan Malaysia ni? Bazar Ramadan Malaysia memang pelik sikit ada bumbung. Ini kalau di KL lah kalau saya lihat kebanyakan berbumbung sekarang Bazar Ramadan. Tapi kalau negeri-negeri lain saya belum pergi lagi untuk tahun ni. Korang boleh komen di negeri korang berbumbung juga tak macam di KL Bazar Ramadan. Tapi sebenarnya bagus. Saya pernah pergi Bazar Ramadan di Tasik Permaisuri. Hujan lebat. Semua berkumpul dalam Bazar Ramadan je. Kalau dulu hujan lari semua daripada Bazar Ramadan. Tapi sekarang tak. Kalau hujan semua berkumpul dalam Bazar Ramadan sebab nak berlindung. Itulah bagusnya ada bumbung tu. I didn't find what I want. I didn't want to eat what I want to eat. Where's my noodles? Some shops are closed already. Maybe that's because they had a really good business. I akan datang jual kuda. I have curry pop Jual kuda? with potato, but I didn't Pasal find jual noodle kuda. yet. Makan apa? Saya sudah found one place. International sneak. I think it's quite interesting. Like you can find local food like nasi lemak and nasi goreng. I bought takoyaki and Takoyaki tuak bukan local palipap. food. I bought one, but they gave me the other one for free. Tuak palipap. Do you want tuak palipap? Pelipap tu apa? Keripap ke? Pan. Pelipan? Pelipan. Saya ingatkan tadi pelipap. Saya ingat keripap, bukan pelipan. Oh. Pelita. 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 Okay. Betul pelita. We found our meal. Aduh. Kita berbuka jangan. Ada yang sebut pelipap lah, pelipan lah. Rupanya tepung pelita. Astaghfirullahalazim. Aku pun ikut juga salah macam dia. Guys, dan inilah Malaysia yang kita memang patut bangga daripada dulu kita lihat. Jadi dulu kalau kita lihat Bazar Ramadan ni sebenarnya bagi kita cuma tempat biasa je. Singgah beli juadah berbuka. Lepas tu balik. Tapi bila media sosial mula meletup, kita lihat semuanya berubah. Jadi video demi video pelancong luar datang ke Malaysia waktu Ramadan ni. Jadi mereka rakam suasana bazar yang meriah itu. Jadi mereka rakam makanan yang berwarna-warni dan vibe dan orang kita yang santai serta mesra itu. Bila seseorang upload, jadi ribuan lagi di luar sana menonton. Jadi dari situlah Bazar Ramadan kita, Bazar Malaysia ini makin viral dan mula menjadi tarikan yang orang luar sendiri rasa rugi kalau tak datang. Apabila datang Malaysia bulan Ramadan, mesti pergi bazar.
Jadi, apa yang lagi menarik, kerajaan dan pihak berkuasa tempatan nampak peluang itu dan tak lepaskan begitu sahajalah. Bila makin ramai pelancong hadir, pengurusan bazar dibuat lebih teratur lagi. Yang saya katakan tadi ya. Jadi ada yang siap berbumbung penuh. Susun atur lebih kemas, kebersihan dipantau. Dari sekadar tapak jualan tepi jalan, kita lihat bazar berubah menjadi lokasi yang selesa dan tersusun. Jadi hasilnya bukan sahaja rakyat tempatan rasa lebih mudah, pelancong asing pun makin selesa dan seronok menikmati pengalaman Ramadan di Malaysia ini. Inilah Malaysia guys, Malaysia. Tak mustahil guys kalau satu hari nanti setiap kali Ramadan tiba, Malaysia akan terus jadi tumpuan pelancong dunia. Mereka datang bukan sekadar untuk makan, tetapi untuk rasa sendiri suasana harmoni, kemeriahan dan keunikan budaya kita. Jadi itulah kekuatan Malaysia kita lihat sekarang ni dan sentiasa mencipta kelainan yang memudahkan rakyat dan dalam masa yang sama juga buat pelancong jatuh cinta. Jadi guys, bukan sekadar viral sementara tetapi pengalaman yang orang akan ingat dan cerita semula bila balik ke negara mereka masing-masing. Dan inilah yang kita lihat kebijakan Malaysia apabila bulan Ramadan, buat bazar Ramadan itu cantik-cantik, besar-besar, meriah-meriah, dan apabila pelancong datang mereka akan rasa tertarik. Dan ini boleh kita katakan menjadi salah satu untuk jadi tumpuan pelancong lah untuk datang ke Malaysia juga pada bulan Ramadan. Biasa dulu bulan Ramadan sunyi, orang tak nak datang. Kata orang restoran sana tutup, restoran sini tutup. Orang yang daripada luar pun malas nak datang sebab dia kata banyak restoran yang tutup. Tetapi tidak sekarang. Malahan kita lihat sekarang ni orang luar akan berebut-rebut untuk datang ke bazar Ramadan ni. Untuk melihat sendiri apa yang ada jualan di bazar Ramadan Malaysia. Unik sekali ya. Jadi guys, bagaimana pandangan korang tentang video yang kita reactionkan tu tadi? Korang boleh komen di bawah. Rasanya sampai di sini saja untuk video reaction kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video reaction yang akan datang. Jadi guys, bagi korang yang belum subscribe, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda sokongan korang kepada Bro Zul Outdoor. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.